Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمة الله عليه قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Adalah kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu permusafiran. Tak panas cerita kan? Baik, fanazalna manzilan, maka kami singgah satu tempat. Singgah, nazal tu singgah. Jadi singgahlah rehat musafir kan. Faminna man yuslihu khiba'ahu. Sebahagian daripada kami orang yang dia membaiki kemahnya. Khiba'ahu tu kemah. Bila berhenti rehat, pakat-pakat buat kerja lah. Ada hak duk baiki kemah dia. Itu maksud. Faminna man yuslihu khiba'ahu. Khiba'ahu tu tulis kemah. Kemahnya. Ada yang duk baiki kemah dia. Orang ni rehat dia duk baiki kemah. Wa minna man yantadilu. Sebahagian daripada kami mereka yang berlatih memanah. Bila singgah tu ada yang duk berlatih memanah. Yantadilu ni memanah untuk nak berjihad fi sabilillah. Masing-masing buat kerja masing-masing macam tu lah. Wa minna man huwa fi jasharihi. Dan sebahagian daripada kami mereka yang sedang menguruskan binatangnya. Binatang man tu, jashari itu binatang. Maksudnya dia bawa binatang juga dalam permusafiran ni. Kambing ke, unta ke. Ada yang duk buat kerja memanah, ada yang duk urus binatang. Masing-masing lagu tu lah. Masing-masing buat kerja. Ada yang tak ada kerja apa, rehat lagu tu lah. Baik. Iznada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu menyerulah oleh penyeru bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sahabat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia seru apa dia? As-salata jami'ah. Dia kata, jom kita sembahyang jemaah. Itu. Dia boleh baca dua situ. As-salatu jami'atun, sah mubtada khabar. Ataupun baca as-salata jami'ah, sah juga. Ataupun baca as-salatu jami'ah, sah juga. Sembahyang tarawih, macam sembahyang tarawih lah. Setengah-setengah terbilai as-salatu jami'ah, dia baca dengan tu, sah. As-salata jami'ah, sah juga. Nahu boleh belaka. As-salatu jami'atun, as-salata jami'atan, as-salatu jami'atan. Boleh juga. As-salatu jami'atan. Tak apa. Jadi ada seorang sahabat, jom sembahyang jemaah. Baik. Fashtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berhimpun pergi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak apa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, semua pakat berhimpun pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nak sembahyang jemaah ni. Lepas tu Rasulullah pun dah depa ramai tu, Rasulullah pun sebut satu hadis, innahu lam yakun nabiyyun qabli. Sesungguhnya tidak ada nabi sebelum aku. Illa kana haqqan alaihi. Baca bagi habis. Tidak ada nabi sebelum aku melainkan adalah menjadi kewajipan di atasnya, di atas nabi tu. Nabi ada, sebelum nabi tu memang ada nabi dan rasul. Cuma Rasulullah nak sebut tidak ada nabi sebelum aku melainkan jadi kewajipan atas dia. Dia kena kata ni. Dia kena apa? An yadulla ummatahu. Dia tunjuk umatnya, umat Nabi tu
ala khairin, ala khairi ma, di atas sebaik-baik perkara, ya'lamuhu lahum, yang dia tahu akannya, akan ma bagi mereka itu. Maksudnya dia kena dakwah lah. Tak ada Nabi mereka semua buat kerja dakwah, kerja mengajak orang kepada kebaikan ni. Itu maksud. Hak mana dia tahu dia kena ajak. Semua Nabi macam tu kata Nabi SAW. Satu. Lepas tu dia kena apa? Wa yunzirahum, dan dia kena memberi peringatan, memberi ancaman, memberi peringatan akan mereka itu ummatahu tadi, umat dia. Syarra ma ya'lamuhu lahum, keburukan perkara yang dia tahu bagi mereka itu umat. Hu itu kembali pada ma. Maksudnya benda yang mana dia tahu, dia kena ajar. Hak baik pun ajar, hak teruk pun, hak buruk pun beri peringatan. Benda hak tak betul pun beri peringatan. Semua wajah Nabi lagu tu. Baik, tak apa lah. Lepas tu baru Rasulullah sebut hak pasal umat dia. Wa inna ummatakum hazihi, sesungguhnya umat kamu semua ini, maksudnya umat aku lah, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ni kata ni, dijadikan kebaikan ummatukum tu afiyah. Kebaikan lah, kebaikan. Selamat umat aku ni fi awwaliha, pada generasi awalnya, awal ummatukum. Generasi awal ni baiklah kan. Duk mampu ni ke belakang ni. Itu maksud. Jadi Rasulullah kata umat aku awal-awal dulu, generasi awal ni selamat daripada fitnah-fitnah yang entah apa-apa. Itu maksud. Selamat daripada fitnah agama. Maksudnya ini generasi yang paling baik sekali lah. Wa sayusibu akhiraha balaun. Ni Nabi kata akan kena akhir ummatukum tu balaun, bala. Hak umat yang terakhir ni, umat-umat yang ke belakang ni, yang ni dia kena bala. Bala ni kena ujian lah. Macam-macam benda lah yang menyempitkan dada. Benda yang ujian lah, ujian agama, benda yang kita pun jadi keliru zaman lah. Macam-macam zaman lah. Kita pun tak faham. Macam-macam lah. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu tu, macam-macam. Macam saya dah sebut pula. Pergi cerita pergi semayang dengan bunian. Dia Tanjung Jaga. Nak kena panggil dengan pejabat agama pula. Ini semua tak salah, mengarut. Dulu sebut dah macam-macam, ni sebut pula. Tak tahu. Tak kenal saja. Kalau sebut semua orang kenal. Banyak pengikut jangan. Saya dari dulu saya tak kenal. Tapi ramai orang ikut. Tapi tak apa dah ikut hal betul ikutlah. Tapi duk pergi cerita apa? Semayang dengan bunian kat Tanjung Jaga. Pak Sumit Bukit Tembaga tu, kalau pergi jumpa dia tak ada cerita pelik-pelik. Dia tanya bawa Quran tak? Itulah Pak Sumit Bukit Tembaga. Bawa Quran ke tak? Dia kata kita baca Quran, jangan tinggal Quran. Hari-hari baca Quran, dia kata. Jangan tinggal, semuka pun jangan tinggal. Itu Pak Sumit Bukit Tembaga. Dia bukan cerita. Tak ada. Lepas tu duk pergi cerita pula. Janganlah kesian kat dia. Dia meninggal dah. Jadi jangan cerita benda-benda yang sensitif, yang orang dengar jadi. Kalau kita cerita sama-sama orang mengaji tak apa, tak ada masalah. Tapi cerita kat orang awam, orang rakam pula, jadi benda tu jadi payah. Jadi benda-benda tu dia jadi fitnah. Fitnah kepada orang yang sudah meninggal. Cerita tu apa dia tu? Cerita apa dia? Pak Sumit Pak Sumit Bukit Tembaga tu dia rajin puasa, jadi ibadat. Jadi orang perempuan ni kalau dengar kata Pak Sumit ni wali, pakat mak orang perempuan gitu kan. Dia cukup mak benda gitu. Tak apalah. Pipi tu, Pak Sumit tu, dia tengok orang perempuan tak mau balik. Dia buka baju. Lepas tu dia kata, rasa nak peluk orang perempuan ni. Bukan nak peluk, dia nak abang kata suruh orang perempuan pergi balik lah. Main jumpa aku lama dah. Aku buka baju ni takkan apa nak duduk dengan aku, pergi balik. Itu cerita dia. Jadi itu maksud hak orang cerita tu. Maksud dia gitu. Tapi bila cerita lagu tu, orang kata sexual harassment lah. Nampak? Orang hak dah mati dah. Cerita lagu tu kacau, habis semua. Jadi pejabat agama nak panggil pula. Berapa kali nak panggil tu cerita dia. Dulu panggil dah. Tanasuh arwah berpindah. Roh ni berpindah. Ayat tu benda basic tu dalam bab akidah. Walaupun kita kata Tok Guru, ada seorang Tok Guru kata begitu. Tok Guru ke, Tok Garu ke, kalau benda tak betul sudah ikut. Itu cerita dia. Kita bukan taksub dengan Tok Guru. Kita taksub dengan hak Nabi.
Nah, kan Imam Malik kata dah, setiap orang boleh ditolak perkataan dia kecuali sahib hadzal maqam. Siapa dia sahib hadzal maqam? Nabi SAW. Pemilik maqam ini iaitu Nabi SAW. Kita bukan ikut atas nama Tok Guru. Tok Guru tu bagi panduan. Itu je. Tapi kalau panduan dia tak betul, tolak lah. Jangan ikut lah. Itu cerita dia. Saya cakap cantik, jangan ikut. Kita jangan ajak orang taksub dengan kita. Kita bukan mahu orang taksub dengan kita. Tak mahu kita. Orang kita ajak orang taksub dengan Allah Ta'ala, taksub dengan Nabi SAW. Kan yang kita nak orang taksub dengan kita, nak buat apa taksub dengan kita. Kita bukan ada apa. Itu cerita dia. Tapi berhati-hatilah cakap benda-benda begitu. Kan? Orang cari peluang je, kan? Kalau pipi jawab agama kata kami nak tarik tauliah, takkan kacau, kan? Benda kita boleh elok, tak sedar cakaplah benda-benda yang kita tak ingkar karamat para aulia. Karamat para aulia ni memang ada, tapi benda-benda luar tu kita bukan nak tumpu sangat. Kita nak tumpunya pada istiqamah buat ibadat. Nah, orang awam kita ajak dia istiqamah. Yang hak karamat tu kalau kita baca tu, kita baca laju-laju sudah. Tak salah dok besar sangat. Tak tolak karamat para wali. Para wali ni ada karamat, kan? Imam Nawawi ni ada karamat. Tapi sebesar-besar karamat dia kitab dia lah. Semua orang baca kitab dia, tak ada orang pikai kitab-kitab Imam Nawawi kan. Orang tu Imam ni Jalalain Suyuti semua ada karamat. Tapi adakah kita duk tahu sangat karamat ni apa? Tak tahu. Yang kita tahu kitab ni apa. Itulah sebesar-besar karamat ni apa. Orang lain ni dia minat karamat ni, minat lebih kan. Tu ayah Syekh Ramadan Al-Muti tu di Syria tu. Dia kalau baca kitab-kitab yang para aulia ni, kitab-kitab tasawuf lah, sampai 4 karamat, dia kata ke anak murid dia, "Kamu baca bagi laju." Nah, aku tak mau hurai ayat tu, dia kata. Baca bagi laju. Maksudnya bukan dia tak beriman dengan karamat. Dia beriman dengan karamat. Sebab benda tu benda yang ahli sunnah pegang. Tapi dia tak mau kita nak terlalu tumpu sangat tu. Kerana itu hanya karamat fizikal. Karamat besar sekali hak ni, hak kitab depa, hak istiqamah depa. Itulah karamat yang paling besar sekali. Tu yang abang orang tanya anak murid Fatih Keruh tu. Fatih Keruh ni apa karamat dia? Sebenarnya ustaz duk mengaji dengan dia. Dia kata tak ada karamat apa. Karamat Fatih ni satu ya, istiqamah mengajar. Dia pergi mana pun dia balik daripada Ipoh pun mesti dia mengajar lagi. Hampa jangan duk harap dia nak beri cuti, dia tak beri cuti kita tengok Tok Guru tak ada dia pergi Ipoh mesyuarat majlis fatwa. Cuti lah kita hari ni. Tak lagi Zuhur dia balik-balik. Hampa tak ada lah nak cuti. Nah, dia balik Zuhur tak lagi, dia balik rehat atas rumah dia, tak dia turunlah mengajar. Itulah dia kata karamat almarhum Fatih Keruh. Tak ada karamat lain. Satu karamat dia. Dia istiqamah mengajar. Itu ya, tak ada lain. Itu dah sebesar-besar karamat. Jadi benda itu kita jagalah. Ayak muka orang yang dah mati ni kena jaga. Tak lagi orang kata apa betul ke pergi semayang dengan bunian. Nah, memang ada dalam kitab fiqh kita duk mengaji kan, dalam kitab fiqh hukum kahwin dengan jin kan. Ada dalam Bajuri Fathul Qarib tu hukum seorang wali dia mati dia bagi mandi jenazah dia sendiri. Lepas ada fardu kifayah tu. Memang ada dalam kitab. Tapi benda tu takkanlah kita nak perbesar-perbesar sangat. Tak sahlah. Baca lagu tu sudah. Nak baca lagu tu sudah. Tak perlu urai kau orang pergi report dah tu. Depa bukan tahu sangat benda-benda tu. Takut fitnah. Bukan kita tolak, takut fitnah. Itu fitnah dah tu. Fitnah dah tu. Jadi berhati-hatilah cakap benda-benda begitu. Macam-macam. Ni kata zaman law macam-macam. Ni kata Nabi kata kan, wasayusibu akhiraha bala tu. Akan kena akhirnya akhir ummatikum ni. Akhir umat ni bala. Kan kena bala. Bala ni macam-macam lah. Mihan maksudnya ujian lah. Bala bencana, ujian pada agama, macam-macam. Wa umurun tunkirunaha, dan beberapa perkara yang kamu semua ingkar akannya, akan umur. Jadi kacau bilau. Benda yang kamu ingkar tu benda yang menyalahi syarak lah. Umurun tu perkara yang kamu tak suka benda tu kerana benda tu menyalahi syarak. Baik. Wa taji'u fitanun, dan akan datang fitnah-fitnah. Yuraqiqu ba'daha ba'dan. Yuraqiqu tu ba'daha ba'dan, maksudnya mengeliru. Fitan yang mana mengeliru oleh sebahagiannya, fitan itu akan sebahagian lagi. Jadi keliru. Hak mana betul ya? Hak ni betul ke? Hak ni ni kacau. Inilah bahajat kepada mengaji. Jadi mengaji ni insya-Allah tak mudah terikut. Tapi mengaji bagi betul. Mengaji bagi betul. Kalau mengaji tak betul, terikut juga.
Saya alhamdulillah saya tak mudah nak ikut benda-benda mengarut tak maaf. Kalau cerita biar benda pelik yang mana aku tak pi kita ngaji kitab lah. Tu cerita dia. Bepi orang kata hampa mengaji kitab ya, mengaji ilmu kulit ya. Kami mengaji ilmu isi. Isi tak isi bepi kat apa? Aku mengaji kulit tu apa? Tu saya kata orang syariat paling teruk dia nak jadi pun dia jadi fasik ya. Tapi orang tak ada syariat paling teruk jadi zindik tu. Jangan pasal. Zindik ni tak ada agama, bahasa mudahnya macam tak ada agama, tak malah kena murtad, tapi orang kata tak ada agama. Ni kalau orang hak tak mengaji syariat, berat. Berat dia. Dia tak mengaji syariat, dia duk kira hak jenis-jenis tu. Jenis-jenis yang hak tinggi-tinggi, merawat tu takut. Ya, orang syariat ni paling kurang dia nak jadi jahat sangat pun, dia sampai tahap fasiknya. Fasik bukan zindik. Fasik ni ada agama lagi, cuma orang berdosa. Itu cerita. Tapi kalau kata dosa tu tak elok lah, tapi paling kurang. Tapi kalau tak ada syariat, zindik tu boleh. Dia jangan. Ni, hari tengok ni Nabi kata, Nabi sebut dah akhir zaman ni jadi lagu tu. Jadi kita tak selalu pelik no. Akhir zaman ni awak lah keliru sangat. Hak mana betul ya, macam-macam zaman lu duk dengar put telinga macam-macam. Hak mana nak ikut ni? Kita ikut dalam kitab. Itu cerita dia. Ni kitab-kitab punya duk mengaji. Muktabar kitab-kitab lagu ni. Ikut ni sudah. Wataji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'dan, mengeliru. Yuraqiqu tulis mengeliru. Tu sekali ada depan tu. Tak maksudnya benda tu dia keliru. Dia jadi apa? Dia jadi tersembunyi. Kita tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Dhamir ha tu kembali pada fitan. Itu maksud ba'daha kan. Habis. Wataji'ul fitnatu. Dan datanglah fitnah. Fitnah datang. Fitnah ni ujianlah. Fayaqulul mu'minu, maka orang mukmin kata, hazihi muhlikati, fitnah inilah yang membinasakan aku. Orang mukmin kata, fitnah ini membinasakan aku. Ni orang mukmin kata. Summa tankashifu, kemudian hilang ia fitnah. Dia duduk kata, habislah aku kali ni. Duk ingat ke? Habislah kali ni. Tengok fitnah tu berlalu pergi. Bila berlalu pergi ni, datang pula fitnah hak lain pula. Ni kata ujian bertimpa-timpa pada kita. Wataji'ul fitnatu, dan datang fitnah hak baru. Jadi hak main hak baru pula. Fitnatu ni fitnatu yang kedua, bukannya fitnatu yang pertama. Maksudnya fitnah yang lain pula. Hilang satu, mai satu. Hilang satu, mai satu. Covid hilang dah. Tak tahu lah ke depan nak mai apa pula dah. Dah tak ada lah lepas ni. Tak tahu. Allahu alam. Dia macam penyakit pun. Jangan duk pergi mandi tu. Di mana? Siti Hayun tu. Ada satu wabak dia pergi mandi jadi kuman. Pejabat kesihatan Yan kata tak tahu wabak apa. Budak-budak yang mana SM ada satu kluster tu. Dia pergi mandi situ. Pergi mandi periak tau lah. Kempak tau. Dia kena ayak tu. Tak tahu. Mereka pun tak tahu. Tak tahu lah. Tahu dah Allah Alam. Tapi pejabat kesihatan duk cek sakit apa ni. Yang berjangkit ni. Mereka pergi ada. Budak yang mana SM ada yang kena. Mereka pergi buat camp. Kok situ Allah Alam lah. Mereka kata ada kluster yang mana SM Allah Alam. Tapi ada, memang ada lelaki tu. Dan pejabat kesihatan pun tak tahu sakit apa. Yang berjangkit pula tu. Itu cerita dia. Kita pun tak tahu, tapi jangan main buat lah benda tu kan. Mak tak ada apalah, itu cerita dia bagi sembuh lah. Tapi gitulah, penyakit pun macam-macam main. Hak tu lah, hak ni lah, habis hak tu main ni pula. Macam-macam lah benda-benda. Kita pun tak tahu ke depan nak jadi ke mana. Tapi kita orang mukmin dia kata apa? Habislah aku kali ni, mati bah kali ni. Itu cerita dia. Habis hak tu, datang pula lain pula. Fayaqulul mu'minu, maka datanglah oleh orang mukmin, hazihi. Orang mukmin kata macam apa dia? Ini pula. Maksudnya apa? Ini pula fitnah hak baru. Ini pula ujian hak besar pula datang. Itu maksud benda tak habis. Itu cerita dia. Faman ahabba an, maksudnya itulah akhir zaman tu lah. Yang ada juga tengok dalam depa dok kecoh dalam Facebook dia. Sazah ni kak kita masuk sebut dia kalau sebut semua orang kenal. Lebih mengajak ni Tuhan ni duduk dalam zihir dia, tak duduk dalam khawarij tu dia. Amrul iktibari tu dia. Berat banyak tu. Makcik-makcik pun ikut amrul iktibari. Sudah. Kita tukar tu. Kena tegak tu. Kena habaq kat dia tu. Serah silap ni. Kena pergi betul balik Lebih mengajak Amras Sengatan ni, Taman Keladi apa semua kena pergi betul balik tu. Tak betul tu. Mengajak kota apa semua pergi betul. Atau silap tu. Dia pergi kata Tuhan amrun i'tibari. Ulang banyak kali pula. Tuhan amrun i'tibari. Duduk dalam otak kita ya. Tak duduk dalam zihin, tak duduk dalam khawarij. Khawarij tak ada. Khawarij tak ada. Hari kiamat ni nak tengok Tuhan pun benar.
Maksudnya Tuhan duduk dalam otak je, tak duduk luar. Amrul i'tibari, benda hak duduk dalam otak, betul tak? Benda kita bayang dalam kepala otak je, kita hanya fikir dalam otak je. Hari ni hari apa? Hari Ahad. Tu amrul i'tibari ya, hari Ahad nak boleh nampak. Itu dia panggil amrul i'tibari. Dia tertukar orang rasa tu. Orang alam dia pergi kata Tuhan amrul i'tibari. Tu dia kacau. Tak daripada viral. Saya tengok biar betul susah ni. Biar betul. Saya tahu dah siapa dia, saya duk agak dah. Siapa dia agak ni. Tengok komen, kita kata betul. Aku duk agak betul. Lepas tu tengok mengajar sangat kan. Mengajar Faridah, mengajar Hikam. Dia orang perempuan ni kalau dia tak mengaji betul-betul, jadi karut tu cerita ni. Banyak kan tu lah. Dia ustazah hak saya hormat sangat-sangat ni, Ustazah Nur Hafizah Musa. Itu saya tabik spring. Dia bagus. Dia mengajar betul. Hak lain-lain tu banyak terbabas dia tengok. Ada seorang lagi orang kota duk mengajar isteri Ustaz Nizam di belah Pantai Merdeka. Dia tu bagus. Kalau nak mengaji dengan dia. Dia tu anak tok guru belah Sik tu. Dia mengajar sifat 20 mengajar dia tak lama. Dia bagus. Dia tu bagus. Memang dia orang mengaji. Tu cerita dia nama apa tu tak ingat. Bukan Ustaz Nizam Arifin atau Ustaz Nizam seorang lagi. Menantu tok guru di Bakar belah Sik tu. Dia tu memang orang bagus tu. Ustazah tu kalau ni tak ada api haji dengan suami dia baru naik apa Ramadan. Tu bagus. Hak tu dia memang mengajar betul. Tapi hak lain-lain tu banyaknya terbabas. Ada mengajar bab haid pun banyak terbabas. Tapi kalau Nur Hafizah Musa bagus. Kalau Nur Hafizah Musa okey, alhamdulillah. Memang dia bagus. Dia tu orang redha tu, Ustaz Nur Hafizah Musa. Dia bini nombor 1, suami dia menikah seorang ni. Dia redha. Dia tak macam seorang dia. Hak seorang dia saya tak redha kalau suami saya kahwin seorang lagi. Itu hak emosi tu. Tu cerita dia. Tiru Ustaz Nur Hafizah Musa tu. Dia redha suami dia kahwin seorang lagi pun kita sabar. Macam mana Tuhan tetap utuh dah. Lagu tu. Seorang lagi tak boleh. Seorang lagi hak tu tak boleh. Saya tak bagi suami saya menikah seorang lagi. Hak tu mujak terbabas banyak. Dia kalau tak menjib betul-betul ni terbabas. Bab akidah jangan buat main tu. Kita duk kata duk orang kampung dia ikut lagu tu ya, kata Tuhan hanya duduk dalam zihin saja. Dalam zihin ni dalam minda. Tak duduk di luaran. Luaran ni tak ada. Kalau luaran tak ada, hari kiamat ni nak tengok Tuhan ke mana? Tu cerita dia. Itu kalau ikut tu kita dengar pun takut tau. Biar betul dia ni kan. Mungkin dia silap kot no. Tapi silap tu wajib betul tu. Bahaya. Orang iktikad kata Tuhan duduk dalam otak ya, tak duduk di luar, tak ada di luaran ni. Nanti hari kiamat tak boleh tengok Tuhan lah kalau faham gitu. Habis mungkin dia tukar jadi semabul. Orang tadi kata semabul. Bagi saya sebut nama tuan kenal. Duk mai kat ni. Duk mai kat ni saya tahu. Tapi saya tak serta-serta sangat. Tapi duk mai kat bujang ni pun duk mai jugalah. Biasa mai ngajak sakan jugalah, mau tahu. TikTok banyak. Habis duk mengajar hakikat banyak banyak hakikat duk nyanyi lagu Dhamma Sutra lah, sufi tak sufi lah, macam-macam. Saya rasa pelik malam-malam. Jadi gitu jadi gitu. Tak tahu mohon alam. Hampa jangan lupi mengaji hakikat apa tak salah. Kena mengaji hak syariat ni tak apa. Bek lah orang kata ilmu kulit pun bek lah, kulit pun kulit lah. Aku nak makan satu benda hak ada kulit. Hakikat tu lama-lama kita duk pegang syariat ni, lama-lama dia terbuka. Tu cerita dia. Kita rasa kita rindu ke Tuhan. Dia main lah tu. Pelan-pelan insya-Allah. Kita pegang syariat ni betul-betul. Hakikat tu kita mengaji kita tasawuf yang basic-basic sudah. Mengajilah. Kena bagi hati ke Minhajul Abidin ke cantik lah tu. Cukup Hikam tu okey lah tu. Tak apa, hikam tak apa. Hikam tak ada masalah. Hikam tu dia boleh hurai macam jalan. Kalau kita hurai cara syariat pun boleh pergi. Tak ada masalah. Tak salah duk pergi mengaji tinggi sangat tu tak tahu kita dengar takut cerita dia. Jadi hati-hati ya. Zaman lah. Kesian kat orang kampung saya kesian orang kampung, kesian kat masyarakat awam kesian kat masyarakat awam macam-macam. Ada orang dalam Facebook ni duk ajak nak buka leluhur. Macam-macam zaman lah. Nak buka leluhur. Kena jamu pulut kuning lah. Sagi leluhur kita mai. Keturunan kita lama-lama. Nak cari keturunan kita. Leluhur. Tak tahu macam mana mereka nak buat. Nak buka leluhur. Ada lah TikTok. Pembukaan leluhur. Siapa nak buka leluhur kena bayar RM1 tu. Tu dia. Tu cerita dia. Ada. Cuba cari dalam internet. Tulis lah. Pembukaan leluhur. Ada lagi naik. Dalam TikTok. Ada dalam TikTok. Kita dengar pun takut. Datang apa yang buka leluhur ni? Kenapa nak kena jamu apa ni? Itu cerita dia. Adalah sekali dia kata, sekali dia mai kat kita. Dia habaqlah keturunan kita. Lama-lama habaq kita ni keturunan siapa. Kita kena turui. Ni dia duk mai macam-macam lah. Kata
umat Melayu ni ada 3 darah lah. Darah Nabi Sulaiman, darah Nabi Ibrahim, darah Nabi itulah, Nabi inilah, macam-macam. Saya dengar takut. Depa lalu cerita saya tahu. Nak tegur tak boleh zaman lah. Tegur orang kata kat kita, orang marah. Orang kata kita Wahabi. Tu yang payah. Tu bukan Wahabi, Syekh weh. Itu benda hak Asy'ariyah Maturidiyah pun tak ajak orang benda tu. Kita duk pi benda-benda luar tu. Tu yang payah zaman lah. Jangan duk ikutlah. Kita pun mengaji hak betul, hak kita lah yang mengaji. Mengaji pihak ni tak apa. Tak ada masalah ni mengaji hadis ni. Wajah hadis ni besarlah, Syekh weh. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Kadang-kadang Tirmizi, kadang-kadang Ibnu Majah, kadang-kadang Nasa'i, kadang-kadang banyaknya Bukhari Muslim. Hadis Nabi. Tu yang Nabi kata pegang betul-betul Quran Sunnah tu kan. Ijma' qiyas tu. Itu maksudnya. Baik. Tengok tu. Dia kata hazi habislah aku. Dia kata faman ahabba ad yuzahzaha 'anil nar. Siapa-siapa yang suka untuk dia itu dijauhkan daripada api neraka, wa yadkhulal jannata, dan dia masuk ke dalam syurga, faltatihi maniyatuhu, masya-Allah, maka hendaklah datang akan man itu oleh kematiannya. Kematian maniyah tu kematian. Jangan baca muniyatu tu cita-cita, muniyatul musalli, kan? Ni maniyah ni kematian. Itu. Wa huwa tu orang baca kitab muniyatu tu orang baca muniyatul musalli atau orang baca maniyatul musalli kan. Bukan maniyatu, muniyatul musalli. Kalau kita baca maniyah tu mati orang semayang tu dia. Orang baca muniyatul musalli, cita-cita orang semayang. Dia baca maniyatul musalli, mati orang semayang mati. Ada dia. Ada kena hati-hati baris. Fal ta'tihi maniyah. Maniyah tu mati ya, mati dia. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sedangkan dia beriman dengan Allah Taala dan beriman dengan hari kiamat. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah dia datang kepada manusia. Allazi yuhibba an yu'ta ilaih. Wal ya'ti ni terjemah lagu ni. Hendaklah dia bawa datang kepada manusia perkara yang dia suka dibawa datang kepadanya, kepada man. Maksudnya dia buat baik ke orang. Kita suka buat satu benda, yang benda tu kalau dapat kat kita syok kan. Kita buat ke orang tu juga. Maksudnya apa? Kita buat baik ke orang. Itu maksudnya. Wal ya'ti ilan nas allazi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Yu'ta baca. Yang macam yu'ta. Maksudnya dia pemimpin lah. Bila dia pemimpin, dia kena buat baik kepada rakyat. Jangan duk mohon rakyat. Itu cerita dia. Ni play sekarang bumbang-bumbang ni. Itu cerita dia. Wa man baya'a imaman. Ni nak ambil dalam bab taat pada pemimpin. Wa man baya'a imaman. Siapa-siapa yang bai'ah akan imam. Ni hadis tadi dia cerita pasal fitnah akhir zaman kan. Tapi hak belakang ni yang Imam Nawawi nak ambil cuma dia sebut hadis tu penuh Siapa-siapa yang bai'ah seorang imam, fa'atahu safqata yadihi, maka memberilah ia akan imam itu perjanjian man. Safqata tu perjanjian. Asal maksud perjanjian lah. Asal maksud safqata ni orang Arab dia pegang tangan kita, dia salam, betul dia tepuk tangan kita. Tu dia panggil safqah dia panggil. Tapi sini perjanjian lah. Wa samarata qalbihi, dan samarah qalbihi, buah hatinya, buah hati man. Maksudnya apa? Dia bai'ah lah. Itu maksudnya dia bai'ah, dia tak lawan pemimpin lah dalam bab kebaikan. Fal yuti'hu in istata'a, maka hendaklah dia taat akan imam sekadar dia mampu. Taatlah pada imam, taatlah pada pemimpin sekadar yang mana kita mampu. Itu maksud. Jangan lawan depa dalam benda-benda hak baik. Fa in jaa akharu yunazi'uhu, maka jikalau datang orang lain yunazi'uhu, munazaah ni berebut, lawanlah ia akharu akan imam. Kalau datang orang lain nak lawan imam, nak lawan pemimpin, fadribu unuqal akhar, hendaklah kamu semua pancung leher orang tu. Hendaklah kamu semua pancung leher orang tu. Rawahu Muslim. Maksudnya jangan memberontak atas pemimpin. Tak boleh. Jangan memberontak atas pemimpin Islam. Tak boleh. Tapi saya dah urai dah kemarin dalam pilihan raya tak ada isu. Ni lawan nak tembak pemimpin ni. Tak boleh. Marah bilah kat Perdana Menteri tu mana pun. Tak ada orang nak bunuh dia. Mana ada orang bunuh dia. Orang kata dia. Tak ada orang bunuh. Tak boleh bunuh. Haram. Benda tu haram. Agama tak bagi. Rawahu Muslim. Hadis itu riwayatkan dia oleh Imam Muslim. Qauluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bukan, katanya kata rawi, yang tadilu. Apa maksud yang tadilu? Yusabiqu biramyi binabli wan nusyab. Memanah. Terjemah mudah-mudah sudah memanah. Nabli dengan nusyab tu anak panah. Maksudnya berlatih untuk memanah lah. Tadi yang tadilu. Wal jasharu apa dia? Dawabu, binatang. Allati tar'a yang tar'a. Tar'a tu yang dia kata apa? Tar'a tu memagut rumput. Watabi tu makanaha, dan dia lena di tempatnya, tempat dawab tu. Tadi kan dalam hadis kata jashar tu kan. Jashar tu binatang kan. Binatang ternak. Depa musafir depa bawa juga kambing apa semua nak makan apa semua tu. Wa qauluhu, dan bermula katanya, kata Nabi SAW ataupun katanya kata hadis, yuraqiqu ba'daha ba'dan. Apa maksud yuraqiqu ba'daha ba'dan? Ay yusayyiru ba'daha ba'dan raqiqan. Tadi yang apa maksud yusayyiru tu? Ay khafifan li'izami ma ba'dahu. Oh, maksud raqiqan tu jadi keliru ataupun boleh juga kita kata apa ni? Khafif, apa dia raqiqan tu? Fitnah yang pertama itu ringan berbanding fitnah hak nak mai. Saya terima mudah-mudah, saya tak menjemah cara nahwu. Cara nahwu takut tuan-tuan jadi payah terima itu. Yang mudah-mudah sudah. Budak-budak ni faham syariah tu insya-Allah. Li'izami ma ba'dahu, tu kembali pada ma. Apa mengaji nahwu bagi kuat je. Mengaji nahwu bagi kuat kitab hatta kita tak baca, kita tak bisa mengaji pun kita boleh baca insya-Allah. Itu nahwu tu dia gitu dah. Selalu takutlah hadis dia kena gitu ya, yang kena laju gitu ya. Dia kena macam tu. Kalau nak baca terjemah cara ni jadi payah. Kita tak faham apa dia maksud. Maksud yusayyiru ba'daha ba'dan raqiqan apa dia? Maksudnya khafifan. Fitnah tu sebahagian dia jadi ringan. Jadi ringan li'izami ma ba'dahu, nisbah dengan hak nak mai tu fitnah pertama ringan berbanding fitnah hak kedua. Itu maksud. Fasani yuraqiqul awwala. Yang kedua meringankan yang pertama. Bukan. Fasani betul lah, meringankan yang pertama. Maksudnya yang kedua tu lebih berat berbanding yang pertama. Yang kedua meringankan yang pertama. Nisbah dua antara yang pertama dengan yang kedua, fitnah pertama lebih ringan berbanding fitnah kedua. Tapi dahsyat dah fitnah pertama pun. Tapi orang mukmin kata matilah kita kali ni. Tu beratlah tu. Kalau benda tu besar, kalau benda tu ringan, takkanlah orang mukmin nak kata matilah kita kali ni. Matilah. Tapi sebenarnya hak tu ringan lagi berbanding fitnah hak nak mai ke depan lagu mana tu. Itu contoh dia. Faham kan? Habis. Sikit Wa bi ilaihi qala wa an Abi Hunaidah wa ibn Hujr radhiyallahu anhu qala sa'ala Salamah bin Yazid Ju'fi, telah bertanya oleh Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah oleh Salamah, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum. Apa pandangan kau jikalau berdiri di atas kami pemimpin-pemimpin yas'aluna haqqahum, yang mereka minta akan kami hak mereka. Oh, pemimpin dia minta hak mereka, hamba kena taat kat kami. Betul lah. Tapi macam ni pula, wa yamna'una haqqana, dan mereka tegah akan kami hak rakyat. Hak rakyat tak bagi. Apa tanya Rasulullah, apa kami nak buat kalau pemimpin macam tu? Pemimpin yang kalau dengan rakyat ke, dia kira nak minta cukai ya. Minta tu, minta ni, minta cukai tu, cukai ni, macam cukai. Biasalah cukai kan, untuk membangunkan negara. Tak ada masalah, tapi jangan melampau sangat. Tapi kita kena respect lah. Apa dia kerajaan dari Terengganu tu, dia haramkan vape, tak boleh jual. Itu memang tak boleh. Vape lebih teruk daripada rokok. Rokok boleh tahan. Vape tu teruk ni, apa jangan risau vape. Vape tu tak boleh. Memang haram lah vape pun, mana boleh. Tapi orang marah kat kerajaan dari Terengganu lah, budak-budak muda marah. Dia kata, bang, mana boleh hak ni cari makan kami. Cari makan tak cari makan. Vape ni teruk. Sampaikan polis kata, nak banding dengan rokok dengan vape, vape lebih teruk daripada rokok lagi. Anak-anak kita vape janganlah ada hisap. Vape tu bahaya, vape tu. Kedah, kata Sanusi, dia akan bincang. Mungkin nak haramkan juga. Kalau haram, satu tindakan yang berani. Tu saya kata jangan dia ikut dengan anak muda. Ikut anak muda semua nak boleh belakang. Vape boleh, semua boleh. Vape ni lebih teruk daripada rokok ni. Rokok teruk dah, tapi taklah seteruk vape. Vape ni lebih bahaya. Kata Datuk Ayub Khan tu, dia kata bagi saya vape lebih teruk daripada rokok. Hak polis kan? Itu. Macam mamak dia memang kata vape lebih teruk. Itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau hak rakyat ni dia minta macam-macam, tapi hak kita tak mau bagi. Tanya Nabi, apa kami nak buat? Nak kena lawan ke pemimpin yang ni? Fa'arada anhu, maka Rasulullah berpaling daripada tadi Salamah. Rasulullah kata, Rasulullah tak mau jawablah soalan tu.
Lepas tu barulah apa dia tak mau jawab tu, mungkin masa tu wahyu tak turun lagi kat Nabi SAW. Tak dapat lagi isyarat daripada Jibril. Tapi bila summa sa'alahu, kemudian bertanyalah oleh Salamah akan Nabi SAW. Salamah tanya kali kedua, apa nak buat wahai Rasulullah? Masa tu baru Rasulullah jawab. Masa tu wahyu dah mai dah lah. Faqala Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u. Kata Nabi, dengar dan taat, kata Nabi SAW. Jangan lawan. Jangan lawan ni macam jangan memberontak. Kata Nabi tak bagi. Jangan lawan, kata Nabi. Isma'u wa ati'u. Nampak tu saya ada kata, kena taat kepada dia. Bukan taat kepada, jangan memberontak atas dia. Jangan pergi bunuh dia. Luar daripada kes pilihan raya tu hak demokrasi. Itu demokrasi tu cerita lain. Itu 5 tahun sekali. Habis 5 tahun sekali, depa menang juga contoh kan. Kita kali ni tak boleh biar dah. Kena angkat senjata memberontak atas kerajaan lah. Haram. Tak boleh. Ni Nabi kata, isma'u wa ati'u. Walaupun dia tak bagi hak kita. Tu cerita dia. Nampak tak? Walaupun dia tak bagi, ni siapa kata? Bukan saya kata. Nabi kata, ni baca dekat orang-orang hak kuat semangat sangat. Dia kira nak balon dia. Saya duk ingat lagi lah dulu. Masa duk di Kelantan tu. Masa pergi majlis mana. Di Terengganu lah pergi jumpa seorang pakcik. Pakcik ni memang dia ni A lah. Memang A bukan A pun, memang kuat pun. Saya kenal dia lama lah. Duduk pergi mengaji bulan Masjid Batu apa semua. Memang kuat pun. Tanya dia, pergi mana Dia pakai baju ni baju politik Dia kata, kerajaan ni kerajaan kafir ni. Tu dia. Orang tua dia semangat. Hidup je orang tua tu. Kira as-sabiqun al-awwalul lah. Itu dia berdoa tu. Saya dengar orang tua ni. Masa tu depa buat di pantai belah Terengganu. Saya pergi, masa tu duduk di Kelantan, jalan dengan kawan-kawan. Jom kita pergi. Buat majlis lah masa tu. Kira ramai juga lah. Dia buat di Batu Rakit tu. Tak ingat Batu Rakit lah lebih kurang. Pergi dengan kawan-kawan. Jumpa lah orang tua tu di Setiu, di Permaisuri tu. Jadi tanya dia, saya tahu, saya tengok muka saya kenal. Kata dia ni orang Matampau. Bukan orang Matampau, orang Kedah. Cuma dia rajin duduk pergi mengaji. Tapi dia kuat waktu tu. Dia kata apa? Ni kerajaan kafir lah ni. Tu dia. Tak boleh gitu, pakcik, sabar. Tapi dia tak kata apa, orang tua kan. Ni kalau dengar hadis ni, orang yang tak faham dia kata, biar betul Nabi kata aku ni. Tu Nabi kata, bukan saya kata. Nabi kata, walaupun dia tak bagi hak kita, Nabi kata taat kat dia, dengar kat dia, jangan lawan. Maksud jangan lawan tu jangan memberontak. Itu maksud tegur tak apa. Kalau tegur pun tak boleh, bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi kata, sebaik-baik jihad kata benar hak betul di depan pemimpin yang zalim. Itu tegur. Itu jangan pula baru tak tegur hang berjari tak habis. Nabi kata kan, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanul jair atau kama qala kan. Sebesar-besar jihad, sebaik-baik jihad, kamu kata benda hak betul di depan pemimpin zalim. Hak tu tegur, bukan angkat senjata. Tapi kita orang Malaysia tak ada angkat senjata Alhamdulillah, tak ada rekod orang Malaysia angkat senjata lawan pemimpin. Pemimpin kena hormat rakyat. Hampa ni bagus. Walaupun tak setuju-setuju pun, hampa tak pernah angkat senjata nak memerontak lawan kerajaan. Setakat hampa tegur, hampa balon dalam ceramah itu biasa. Itu biasa lidah aja. Bukannya angkat senjata kan. Tak tahu, saya tak bisa tengok rakyat Malaysia ni angkat senjata lawan pemimpin. Tak ada. Yang ada juga dulu satu ya, Al-Ma'unah. Di Jenalik, Jalan Nabi Kuala Kangsar Lembur. Tu ya. Lepas tu ada sejarah ya, orang Malaysia angkat senjata nak lawan pemimpin. Tak ada kan? Tak ada. Hanya Al-Ma'unah. Muhammad Amin dia yang angkat senjata lawan ni. Masa tu Ustaz Fadil kata, Mahathir kata, hak ni semua pas belakang. Bukan, Muhammad Amin bukan pas. Dia lain. Dia ada lah pahaman-pahaman ni pun. Muhammad Amin tu sakan tu. Kalau tengok dalam ni, dia punya perancangan dia tu, memang dia nak ni bom habis. Sampai kan ada cerita orang yang bekat Al-Ma'unah tu dalam temu ramah dia lah. Dia kata dia dah sampai dah, dia lepas daripada roadblock polis. Senjata duduk belakang kan, tapi lepas daripada roadblock polis. Polis tak mungkin takdir Allah Ta'ala, sampai dah di Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur tu, ada seorang kawan dia tu buka tingkap, buat keluar dah ni M16 nak tembak habis orang tu pada pusat hiburan. Kebetulan buruh peluru tak masuk. Tu cerita dia. Kalau dia buruh peluru masuk dalam hari tu, nak jadi gimana Kuala Lumpur hari tu. Tak tahu. Tapi orang ni dia insaf lah. Dia masuk penjara lama juga lah. Lepas tu dia keluar dari penjara. Tapi adalah dia cerita pada dia balik ke rumah, adik-beradik dia kata hang suruh diri lah kat polis. Dia pula kecoh dah. Kata Muhammad Amin gini. Dia lepas Muhammad Amin kata hang kena pergi Kuala Lumpur. Zaman tu tak ada info yang canggih-canggih. Kena pergi Kuala Lumpur, kena umum di Kuala Lumpur. Dia pergi lah. Lepas dah seorang kawan tu dah berpeluru lah, nak tembak lah. Cuma selamat. Itu je sejarah Malaysia.
Kes Al-Maunah. Budak-budak ni mungkin tak tahu Al-Maunah. Hampa tengok dalam Google, dalam YouTube. Orang lama tahu lah Al-Maunah ni apa dia. Kan? Masuk dalam camp tu. Ambil senjata. Ambil ke mana pun tak tahu. Orang alam. Boleh masuk tu. Tu nak kata takdir Allah Ta'ala tu. Lepas tu naik atas bukit. Lepas tu duduk ni lah. Komando yang pujuk Muhammad Amin tu masih hidup ni. Dia pujuk Muhammad Amin serah diri. Dah dia serah diri. Alhamdulillah. Itu pemberontakan. Tu tak boleh tu. Agama tak bagi. Atas nama Islam ke? Tu je. Tapi parti-parti politik ada di Malaysia ni saya tak pernah tengok ajak ahli dia untuk memberontak, tak ada. Kita atas jalan pilihan raya itu sahaja. Tak apa. Itu sabar itu bagus ya tu. Itu kita kata bagus alhamdulillah. Tapi tak ada lah yang ekstrim sampai nak tembak pemimpin ni, tak ada. Alhamdulillah. Nah, aman dengan orang kita. Kalau tembak ya tak tahu janji ke mana. Fa inna ma alaihim ma humilu. Sesungguhnya macam orang tu dulu di Indonesia tu Imam Samudra. Tu bom di Bali tu semua kerja bukan kerja Islam tu. Islam tak bagi tu. Bom-bom di Bali tu mana boleh bom di Bali. Bukannya orang yang duduk di tempat hiburan tu dia bersalah. Itu orang awam. Nak bom kena bom musuh Islam lah. Pi lawan dengan depa betul-betul lah. Habis bom di Bali Imam Samudra tu. Kena gantung mati tu tuan dia. Macam pengumuman di Bali tu dulu. Nordin Muhammad Top semua tu agama tak bagi tu. Nah, kalau lawan hak orang kafir betul tak apa. Tapi kalau pergi bom orang awam hak kafir, agama tak bagi. Tak boleh. Nak kita jangan ekstrim. Tuan-tuan dia. Fa inna ma alaihim ma humilu. Sesungguhnya di atas mereka itu apa yang mereka ditanggungkan akan mereka sikit. Wa alaikum ma humiltum, dan di atas kamu semua apa yang ditanggungkan akan kamu semua. Maksudnya apa? Masing-masing dosa sendiri. Depa dosa depa, kita dosa kita. Tu Nabi kata. Ni Nabi ajar. Betul tak? Rawahu Muslim. Hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Nabi kata, depa punya pasal, hampa punya pasal. Dosa depa tanggung, dosa hampa tanggung. Masing-masinglah nanti hari kiamat. Itu cerita dia. Jadi jangan kita memberontak. Benda ni kita tegas sebab orang tu kata pondok ajak ekstrim. Tengok saya ajak ekstrim lah. Saya ajak taat kepada pemimpin. Polis kalau dengar dia suka bagus Ustaz. Cerita tu kepada masyarakat supaya masyarakat ni taat kepada pemimpin, jangan memberontak. Itulah pondok ajak. Ada orang kata pondok ajak pengganah, lubuk pengganah. Pengganah apa? Kita duk baca Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin surah taat kepada pemimpin. Jangan ekstrim. Tegur tak apa. Tegur tak apa. Pilihan raya tak apa. Itu maksud. Janganlah duk angkat senjata jangan. Sabar. Nabi kata sabar, Nabi kata taat walaupun depa tak bagi hak kita. Tapi kita nak taat tu yang payah Tapi pemimpin kita ni jahat-jahat pun dia bagi kau. Bukannya jahat tu bagi kau kan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jangan zaman macam 22 dulu, 20 tahun dulu. Siapa sokong pembangkang kena tukar sampai ke Sabah Sarawak dulu. Lah ni boleh tahan sikit. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaqis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayna yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wa syahada fatir as-samawati wal ardi rabb kulli shay'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabi fin nar wa 'adzabi fil qabri. Allahumma asbah bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka fadaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.